bising dia. Tapi bunyi dia memang layan lah. Dah lama tak naik LRT, so nak tahu kita dekat mana lah. Macam 20 tahun guys tak pernah naik. 20 tahun tak pernah naik? 20 tahun lah. Ya betul bang. Ya. Okey lah umur apa-apa. Tahun ni MotoGP launching kat Malaysia, Kuala Lumpur. So saya nak ajak abang-abang ni kita pergi tengok MotoGP launching dekat KLCC tu. Jangan pusing-pusing nanti. Hujan. Lepas tu ramai orang. Hujan, lepas tu ramai orang. Lepas tu terlalu crowded. Kita kena lalu ikut pintu depan. Kita pusing jauh sikit lah. Kalau tak tadi ramai sangat orang. Muka aku tak banyak dalam video kali ni pasal aku jadi cameraman sekali lagi tau. Ni tak boleh jadi tau. Lain kali kena ada orang lain jadi cameraman, biar dia orang rasa. So kita dapat saksikan betapa ramainya manusia yang berada di Kuala Lumpur. Event dia depan ni. Ni depan ni event dia. Ni. Mari kita. Bila kita orang ni dah sampai, tak sangka pula kita kena menampak jauh tu. Jauh gila. Kaki aku nak tercabut dah. Semata-mata nak tengok launching MotoGP ni. Ya abang, dia tutup. Tutup lah. Tutup guys, salah tempat. Tutup. Tu kanan kiri. Tu. Tengok tu. Kereta F1. Tak, dia kena keluar ni. Saja tengok buang-buang masa. Reunion lah. Aduh. Boleh reunion pula si Salman ni. Aku boleh pula terjumpa kawan sekolah aku yang aku tak jumpa dekat 20 tahun lebih lah aku rasa. Last sekali lepas sekolah. Lepas tu masing-masing buat haluan masing-masing. Dan aku boleh jumpa dia pula dekat event tu tadi. Memang mengimbau kenangan lah. Anak pun dah 3 mat. Apa ramai sangat orang ni. Ada apa ni Kim? Dia orang nak masuk dalam MotoGP punya booth. Dalam ni ada motor lah. Dia orang boleh tengok-tengok. Ke depan tu ada motor lah. Nama dia S1000RR 2026. Kau tengok tu berapa ramai orang. Motor dia berapa biji nak naik kan 1000 orang. Kita dah sampai MotoGP Kuala Lumpur. Launch pada pada 2026. Ni kita ada kereta dia M2 cantik. Jom kita tengok lagi apa yang ada kat sini lah. Selain daripada Alah biasalah nak promote S1K S1000RR 2026. Ini motor street bike, apa tu? MotoGP. Ini motor street bike bukan MotoGP. Oh, street bike lah. Yang abang dah tengok naik karak apa ni ya. Ni lah motor ni lah. Berapa ribu cc ni? 1000 cc Tak silap saya top speed dia 315 km/h. Nanti gila lah. Berapa ratus ribu motor ni? 160 ribu lah. 160,000. Harga satu rumah siut. Mahal Beli motor mahal-mahal boleh naik seorang ke? Mahalnya motor ni tak silap saya dah lebih kurang beratus K juga. Dia beli boleh, maintain sakit. Tengok lah, pada peminat dia berhujan pun sanggup nak tengok dekat motor ni kan. Cantik, tengok arkitek apa dia, engineering dia. Apa nak dia tengok kan? Ni lah. Motor rasa belah sana kot. Atau belah sana. Motor lah. Dia orang race lah, jadi race lah. Rasa jadi. Ya, tadi ribut kan. Tu dia orang punya ni. Nampak suatu jolo. Jolo. Ni jolo. Sepang ni lambat ni. Bulan 8. Tu dia belanja, dia rem. Tutup 3. Ya. Oi, aku tak boleh. 5 cc.
Allah, ramainya manusia, kiri, kanan, depan, belakang. Acak adakah aku membuat pilihan yang tepat? Sebabkan saya pun ada experience pergi Sepang, race apa semua kan. MotoGP ni dia punya sakit satu part je, telinga. Bunyi dia, bising betul. Tak tahan tu. Kena tahan apa semua. Lupa pula nak bawa earplug. Aduh, memang sakit telinga. Bingit. Apa perasaan kau je bila bersesak-sesak macam ni? Perasaan dia semak. Kita orang dapat tahu yang event ni dia first come first serve untuk dapatkan respect untuk pergi ke konsert tu. Kita orang ada isi email tau untuk pendaftaran. So, apa guna kita isi email tu? Apa guna kita isi online? This is international event. Aku dapat tahu yang ada orang daripada Thailand, Indonesia semua datang nak tengok launching apa MotoGP KL ni. This cannot be. Kita orang pun gerak awal sikit pergi ke tempat yang diorang nak pusing tu sebab tak nak berebut dengan orang lain. Tapi kita orang gerak awal sangat. So, lama bosan tunggu. So kita orang tengok stream lah sambil nak tunggu apa diorang start motor pusing lah. Excited lah. Ini nanti motor Superbike tu akan lalu lah. Dia akan lalu, dia akan pusing. Minta-minta dia menghadap ke sana lah. Kita best nampak orang corner kat ujung sana. So daripada situ nanti dia akan pusing sini, dia akan pusing sana. Ronda-ronda lah orang kata. Tak mampu. Live-nya di sana. Kami ni sangkut sini. Mana maunya. Tengok je lah kat handphone. Bising dia. Tapi bunyi dia memang layan lah. Jalan ke kita dah kena blok. Abang Salman dah 2 biji motor dah lalu ni. Mana Abang Salman? Hei si Salman ni, waktu tengah nak tengok motor tu boleh pula dia hilang. Tadi kata sekejap lah. Ni dah berapa lama lah ni? Salman mana Salman? 12 tahun tadi abang ke depan sangat tadi. Apa cerita tu memang pekak. Apa lama benar kamu ni? Sakut. Ramai gila manusia tak boleh lepas kau tengok tu. Abang terlepas 4 motor. 4 motor? Tak adalah. Satu motor 2 pusingan. Tapi 2 motor lah abang terlepas. Sangkut guys, penuh guys. Sebab tu penuh guys. Tak boleh lepas guys. Sementara aku nak menunggu tadi, aku pun yelah, benda walaupun keadaan tu hujan, tapi tu lah, bila dah bersesak berhimpit semua, panas. Aku pun cilok je lah nak pergi beli air. Lepas je aku beli air dah, aku nak pergi dekat dia orang tadi, jalan dah tutup mat. Bukan tutup apa, tutup dengan lautan manusia. Nak tembus pun tak boleh. Takkan aku nak redah pokok. Marah pula di BKL dengan aku.
basuh, tak basuh. Ada satu tu saya tengok KTM. Dia orang paling sporting lah. Dia orang puluh tangan kan nak bagi semua dapat tangan rasa. Saya nak buat tapi saya fokus sangat video dengan kamera. Saya nampak tangan Abah Salman keluar macam tu. Terkena. Memang luck dia lah. Sayang tak keluar hulu tangan tu. Di antara dia orang 3 orang ni, yang paling beruntung aku dapat pegang tangan tu. Walaupun CP kena. Tak boleh pegang ni. Sini berharga ni. Dapat salam ni. Pemandu motor, kalau tak salah aku KTM, dia buat skill tu, berdiri atas motor dia, set buat aku hujung lah mat, sini mat, hujung. Baru berapa kali je aku tengok orang tu pusing kan, aku dah tak larat lah. Memang dah barai lah. Lepas tu aku tengok, aku kira kan, ini beribu manusia ni nak berebut ni LRT. Aku cakap ni sekejap lagi kan, sepanjang perjalanan aku berdiri, barai mat, aku tak larat lah. Saya waktu dah 2-3 kali Honda, KTM semua dah pusing tu, saya sebenarnya dah rasa macam alamak ni kalau lambat ni jam ni sebab semua orang berkumpul kat satu tempat tu. Kereta semua pula tak ada kan. So memang dia nak LRT kan. Jadi macam tak apalah, kita gerak awal. Lagi pun saya dah lapar. Tim saya pun dah keluar lalu. KTM tu tim favourite saya lah. Sebab tu saya macam baliklah awal. Penat pun. Baik kita makan. Aduh, boleh pula aku datang confident. Kat Tasenggo tu, aku bagi tap dekat screen. Ingat ni apa? Tap screen ke? Bagi tak cukup. Aduh. Dah lah aku malu tap screen. Baki pula tak cukup. Tadi kata cukup. Bila scan tak cukup. Tak guna betul Tasenggo ni. Aduh, tadi kata baki cukup. Ni tak lepas masuk. Ini semua kerja Epstein ni. Epstein. Epstein punya kerja ni. Aduh. Epstein yang salah. Hari ni merasai satu pengalaman yang best lah. Sebab first time tengok secara dekat MotoGP punya kenderaan kan, motor dia kan. So aku tak expect dia punya sound tu memang bingit sikit. Kan boleh memeningkan kepala. Patutlah dia pakai itu kan, dia plug lah. Hakim memang suka MotoGP ni. Aku tak berapa fasih sangat lah, aku tahu sangat. Sedap lah, bunyi dia sedap, experience dia sedap. Kalau yang macam kita kenal orang tu kan, kita fan kan, dapat rasa lah bunyi aura motor tu. Waktu KTM angkat tangan dia atas motor tu pun memang smart lah. So one of the experience lah. Tambah pula kat KL so semua dapat rasa lah, free. Tapi itulah, tak ada function lah kita register hari tu. Ingat dapatlah apa souvenir. Buat penat je beria register. Tengok nah kau lautan manusia. Lepas ni side quest saya cari yang santai-santai lah. Yang macam ni tak lah kau. Penat oi. Kaki pun sakit ni Sekali-sekala kita kenalah benda FOMO. FOMO. Oh betul.